Mereka ni adalah boleh katakan 8 jam mereka di jalanan. Mereka di luar. Mereka tidur ada bilik, ada dalam van, ada dalam kereta. Mereka akan berkeliaran dan sangat terdedah. Mereka punya surviving skill tu tinggi sikit lah. Tak, sebab betul. I pernah tengok dia orang memang survival skill dan juga dia lebih tough dia lah. punya Resilience. Memang satu yang boleh dicontohi lah kan. Tapi at the end of the day mereka masih kanak-kanak. Maksudnya kalau sekolah kebangsaan ke Expel. kita tak boleh buang dia kan. Kita tak ada tata tertib, tak boleh kena gantung. Itu antara cabaran lah ataupun keterbatasan kita kat sini sebab kita tak boleh expel anak-anak ni daripada tak datang kat sini. Kita kena sentiasa terbuka. Kiranya dalam Satu ruang. kelas satu ruang tu ada 10 kanak-kanak. 15 ke 20 lah. 15 ke 20 kanak-kanak. So setiap sesi tu ada 15 ke 20 kanak-kanak berusia 6 sampai 14 tahun. Payah agak nak handle tu. Itulah benda yang kita proses lah benda ni. At first kita macam, alamak, macam siapa nak ajar budak umur 7 tahun tu? Yang ni dah advance pula, dah tahu ni kan. Yang ni pula. Dia sebenarnya kita relate pada kehidupan kita. Semua orang perlukan semua orang. Tapi sebenarnya memang bukan mudah nak buat apa yang Encik Syahrir dan juga Encik Raihan buat ni. Memang memerlukan kesabaran, dedikasi, pengorbanan. Jadi kalau ada antara mereka generasi muda lah terutamanya kan, rasa macam terinspirasi nak buat perubahan. Saya rasa first kali betulkan niat. Sebab kalau you cakap pasal duit, pasal populariti, pasal pangkat, you takkan dapat daripada apa yang kita buat. Tapi tadi macam Encik Raihan cerita, tu titik paling terendah lah, kena bagi balik kunci. Itu berlaku memang kiranya expected ataupun tiba-tiba ataupun yalah, cerita kenapa benda tu boleh jadi. Ini pasang surut lah. Kita kalau orang dah pernah kerja freelance dia tahulah benda ni kan. Umpama dia begitulah di sini. Kita bekerja sendiri, kita cari dana sendiri. Tapi satu saat dah setahun kita cari funding tapi tak jumpa. Benda tu akan surut dan surut dan surut dan satu masa kita pun apa yang kita boleh buat selain daripada tu. Tapi syukur kita disambut dengan kawan-kawan, dengan kolektif yang kita ada, dikenalkan dengan jaringan yang kita ada lah, macam Corp Foundation tu dikenalkan. Lepas tu dengan Think City kita kenal. Lepas tu waktu tu memang ada grant dibuka kan. So kita try apply. So waktu tu kita boleh dikatakan selamat lah. Tapi untuk jangka masa panjang adakah ini sihat lah kan. Dan dalam kata lain, saya bukanlah kata kita tiada sokongan daripada pihak lain, pihak yang berkaitan dekat sini, macam PBT. Kita ada sokongan tu. Kita ada jaringan dengan Jabatan Masyarakat, kita ada jaringan dengan Jabatan Landscape, kita ada jaringan tu. Cuma macam mana kita nak pastikan hal ni adalah satu benda yang penting sehingga dia boleh tertubuhnya ataupun terjadinya satu establish strategic partner itulah yang kita tengah usahakanlah setakat ni Syaril. Mungkin dalam dunia ni 8 tahun tu terlalu sedikit kan. Mungkin kalau kat tempat industri lain 8 tahun tu dah kira macam senior lah kan. Tapi mungkin untuk kategori ni apa yang you guys buat 8 tahun tu mungkin terlalu sekejap, singkat. Dia perlukan masa dan juga kesedaran sebenarnya kan. Tapi saya pasti ramai sebenarnya yang orang kata menepuk di belakang atas usaha you guys dan nak buat, nak join dan berharap supaya Sekolah Barakah ni terus ada lah, sebab banyak yang dapat kebaikan daripada sekolah ni kan. Mungkin boleh Encik Syahrir share lah, ada tak kisah-kisah budak-budak yang datang ni kan, yang paling ingat lah. apa ya? Kisah-kisah yang saya banyak lah, tapi banyak yang kisah-kisah yang bagi saya bukan biasa lah kot. Tapi bagi saya apa yang menariknya adalah saya pernah bawa anak saudara saya yang kecil-kecil untuk masuk Sekolah Barakah masa tu, untuk bergaul lah. Dan saya nampak gap kat situ. Lepas itu saya terdetik tau, like macam, oh, there's a gap between like
orang biasa. I mean like saya mungkin saya cakap golongan pertengahan lah. Middle class lah. Middle class dengan mungkin yang apa underprivileged sikit kan. Mungkin dari segi bercakap Dari segi macam tu lah. bercakap dia lain, and then dari segi mungkin cara diorang bergaul agak lain. Mungkin mereka agak sedikit kasar, dan yang satu lagi tu mungkin lebih like lembut sedikit. So dekat situ saya dah macam trigger like macam sebenarnya there's a gap dari sangat-sangat besar, gap yang sangat besar yang Gap tu boleh ada. Boleh ada. Boleh ada, tapi jangan dibiarkan terlalu besar. betul lah. So kat situ saya macam dia memang saya terus macam termasuk macam okey, macam terus macam nak gaduh itu budak baru, budak ni, something like that lah. So saya rasa benda tu yang kita cuba nak macam kita nak find a balance dan cuba kurangkan jurang antara itulah, dari segi macam mana mereka bergaul dengan orang luar, dengan kawan-kawan satu dengan orang luar, dan macam mana diorang menerima orang yang bukan dalam golongan dia dan sebagainya. Tukar mindset mereka. Tukar mindset Nak tukar mereka. mindset ni kena waktu umur ni kan. Betul. Tapi saya rasa Sekolah Barakah is doing well on that directions lah, sebab saya nampak benda tu ada perubahan lah, macam tadi saya cakap kan, macam nampak perubahan, diorang lebih confidence, diorang lebih senang bergaul dan sebagainya daripada pendedahan-pendedahan yang kita pernah jalankan lah dengan mereka. Lagi satu mungkin saya boleh tambah, mereka ni adalah boleh katakan 8 jam mereka di jalanan. Mereka di luar. Mereka tidur, ada bilik, ada dalam van, ada dalam kereta. Mereka akan berkeliaran dan sangat terdedah. Mereka punya surviving skill tu tinggi sikit lah. Tak, sebab betul. I pernah tengok diorang memang survival skill dan juga Dia lebih tough dia lah. punya resilience tu. Resilience. Memang satu yang boleh dicontohi lah kan. Tapi at the end of the day mereka masih kanak-kanak. Dia suka je main Lego. Dia suka bermain lah. Kanak-kanak dia tak boleh lari daripada permainan. Jadi itu yang kita cuba adakan di sinilah. Kita panggil kat orang sini, ni sekolah main-main je. So kalau nanti boleh main, dia suka macam tu. Tapi at the same time kita tekankan disiplin Memang. juga. Disiplin. Kalau tak ada disiplin, pukul datang pukul 9.30 kita nak habis kelas, macam mana kan? Itu memang kena lah. Memang kena lah. Itu maksudnya kita adalah strict dalam cara yang lain lah kan. Tapi nak tanya juga dari segi disiplin kan, mungkin cara hidup mereka berbeza. Mungkin disiplin dekat rumah tu, mungkin mereka tak tahu apa makna disiplin. Ya, mungkin mereka tak tahu sebab semua benda pun boleh. Sebab parents mungkin terlalu sibuk kan. Jadi tak buat homework, lantak lah, tak kisahlah. Asalkan ada kan situasi-situasi macam tu. Jadi macam mana nak bagi mereka masuk ke dalam sekolah Barakah ni, lepas tu ajar mereka disiplin dan bagi mereka faham rutin itu apa? Dia kalau kita dekat sini, itulah ini keterbatasan kita lah. Kita tak boleh buang budak sekolah kat sini. Maksudnya kalau sekolah kebangsaan ke Expel kita tak boleh buang dia kan. Kita ada tata tertib, tak boleh kena gantung. Itu antara cabaran lah ataupun keterbatasan kita kat sini, sebab kita tak boleh expel anak-anak ni daripada tak datang kat sini. Kita kena sentiasa terbuka. Jadi macam mana nak sentiasa terbuka tapi dalam keadaan yang struktur, ada disiplin. Pukul 8.30 kita start kelas, pukul 8 pintu dah buka, waktu makan macam ni, waktu ni macam ni. So benda tu perlukan masa sebenarnya, dan yang akan mendidik mereka tu bukan kita tapi kawan-kawan sekeliling mereka. So kawan mereka dah faham. Jadi senanglah nak cerita kan. Kau datang pukul 8. So itu. Budak-budak ramai ikut contoh kan. Dan itu yang kita punya kelebihan jugalah kat situ. Kita ada kanak-kanak yang kita memang open up untuk cerita apa. Maksud kita kan tadi student centered kan. So bila kat situ dia dah kurang jurang antara kau cikgu, aku anak murid. So benda tu kita dah break dah tak ada lah benda tu. Kau boleh cakap apa yang kau tak suka, kau boleh cakap apa yang kau suka. So benda tu kita dah straightforward lah. Dan bila dah ada hubungan macam tu, mereka pun akan jaga hubungan kawan mereka. So sebenarnya yang banyak datang kat sini memang recommendation daripada kawan-kawan. Cuba you guys bagi kita orang gambaran lah. Daripada awal diorang masuk, contoh kelas start pukul berapa? 8.30. Jadi kita buka pintu pukul 8 lah. 8 malam? 8 malam. 8 malam contohlah kan. So 8 malam diorang naik tangga tu ke lah. Naik tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu apa jadi? Dia kata pasal susun slipper. Susun slipper. Diorang masuk.
Abang nak mainan, diorang masuk kat dalam tu ambil mainan diorang. Dia ada toys. So diorang akan buat Lego, diorang akan lukis-lukis. Sementara kita nak start kelas. Sebab kita start kelas lepas azan isyak lah. So semasa tu kawan-kawan lain datang, kita akan prepare lah. Kalau perlukan meja, kita adakan meja, kita buka meja. Kalau tak perlu, kita ni. Macam minggu lepas, kita kat sini aircon rosak. So nak buat kelas kat mana? Korang lebih tahu kat sini kat bandar ni kan kat mana kan. Kita buat kelas kat sana lah. So kita buat kelas kat luar sebab dalam ni panas. So bila dah habis kita buat aktiviti. Dah habis aktiviti kita pukul 10 macam tu kita akan rehat makan. So satu motivasi lagi untuk orang datang adalah makanan. Itu kanak-kanak lah. Cepat main lapar kan. So dia akan makan, lepas makan kita akan brief out sikit apa belajar hari ni, apa yang So Cik Raihan lah yang ajar tu? Tak juga. Kita akan ada beberapa volunteers lah yang akan contribute knowledge tu. So kita nak cerita pasal volunteer. Tenaga-tenaga kerja dekat sekolah Baroka ni kan. Berapa ramai dan dari mana dan apa yang mereka lakukan day to day? Mereka semua bekerja. Kita ada berapa dalam list kita? Ada 30. 30, lebih kurang 30 volunteers. 30 volunteer. Bukan sekadar tenaga pengajar lah. Bukan. Mungkin admin ke apa ke macam tu lah. Itu memang fokus untuk program lah. 30 tu tak adalah untuk sekolah Baroka je. Kita macam kalau kita buat event, nak ada event crew. So ada event crew berapa Dia orang. based on the projects lah. Dan based pada interest diorang. Ada yang tak minat education, bukan tak minat, diorang tak into education. Tak semua orang boleh jadi cikgu. Ada tak into kids. Ada yang tak into kids. Ada orang yang into arts je, suka buat event. So kita buat event. Siapa yang suka tanam-tanam pokok, kita buat. So volunteer dalam 30 orang tu kita delegate lah boleh kata kan. Kita macam open. Okay, siapa nak datang. Tapi untuk sekolah Baroka ni memang volunteer dia facilitate, contribute knowledge dan juga prepare the food lah untuk anak-anak tu. Kalau selalu sekarang ni lah, kanak-kanak umur dalam lingkungan berapa? 6 6 sampai 14 lah. Jadi cabaran untuk kiranya dalam kelas satu ruang tu ada 10 kanak-kanak. 15 ke 20 lah. 15 ke 20 kanak-kanak. So setiap sesi tu ada 15 ke 20 kanak-kanak berusia 6 sampai 14 tahun. Payah agak nak handle tu. Itulah benda yang kita proses lah benda ni. At first kita macam, alamak, cari siapa nak ajar budak umur 7 tahun tu? Yang ni dah advance pula, dah tahu ni kan. Yang ni pula. Dia sebenarnya kita relate pada kehidupan kita. Semua orang perlukan semua orang. Jadi bila dalam tu, mana yang dah pandai, boleh ajar yang tak pandai. Yang tak pandai tu, kenalah belajar, jangan ni pula kan. So kita ada group lah, kita akan open group. Okey, yang ni group ni memang cakap 5 kali duk diam pun tak faham, main kat situ. Kita sediakan toys. Macam tu. So, tapi kalau umur 7 tahun ke atas ataupun 7 sampai 5-10 tahun, kita dah boleh masukkan dalam grup yang lebih besar lah. Umur darjah 5 sampai form 2 tu kita dah boleh divide grup tu lah. Macam tu lah. So semua ni memang macam ad hoc je lah kan. Kita fikir apa yang terbaik untuk mereka waktu tu. Ya, kita respons tu. Itu kita panggil sebagai pendidikan kontekstual. Kita jadikan konteks semasa tu untuk improve apa yang sedia ada. Mengikut kesesuaian penerimaan mereka waktu tu juga kan sebenarnya. Okey, so kita contohlah bagi 5 tahun ke hadapan lah. Okey, apa yang dalam perancangan dan apa yang diharapkan untuk sekolah Baroka ni? Sebab orang selalu kan buat planning 5 tahun. Betul kan? Salah satu plan kita lah nanti boleh tambah lah. Sebab kanak-kanak ni diorang bersekolah dan diorang datang sini malam. Macam mana kita nak institutionalize benda yang kita buat ni? Contohnya macam adakah diorang boleh dapat kredit daripada sekolah? Contoh macam markah lebih, sijil ke. Sebab sekarang kan dah tak ada, kalau tak silap saya dan dia penilaian tu kan berterusan kan. And then dia tengok point-point daripada like macam curriculum activity dan sebagainya. So maybe aktiviti-aktiviti yang kita boleh jalankan, yang kita dah jalankan kepada kanak-kanak ni, benda ni boleh jadi carry a mark lah, carry a point untuk diorang supaya diorang dia punya CJ tu lagi cantik dan sebagainya untuk diorang ke depan selepas sekolah lah, something like that lah. So ada usaha ke arah tu? Kita baru discuss lah benda tu. Cuma saya rasa benda tu penting lah sebab kalau tak macam ke mana kan? Sebab dia boleh consider aktiviti co-curriculum. Betul kan? Benda tu pun kita nampak bila kita berbual lah dengan kanak-kanak ni kan. Satu kelas berapa orang? 30 orang.
awak duduk kat mana? Duduk kat belakang. Macam mana, awak dah sekolah mana nak masuk mana? Sekolah sukan. Awak sukan apa? Perarakan. So benda ni akses yang mereka nak tu tak setara dengan apa yang mereka ada kan. Jadi mungkin dekat sekolah terlalu banyak persaingan. Jadi di sini diorang boleh dapatlah privilege tu yang kita fikir, dan pentingnya juga sebenarnya ini adalah satu blind spot lah yang kita tak perasan. Sebenarnya macam mana kita nak improve diorang ni punya dan itu sekarang punya pendidikan, dia tak fokus pada result uji orang tu, dia lebih pada ketaksiran cikgu. Dia dah lain lah, which is bagi saya bagus, cuma kena improve dari sudut yang lain lah. Jadi ini yang kita kena lebih inklusif untuk apa yang berlaku di luar sekolah juga betul, kan. sebab lebih banyak masa mereka di luar sekolah bukan di sekolah. Betul. Okay, so contohnya lah kan, apa yang you guys dah buat ni memang untuk you guys, mungkin you rasa macam oh biasa je. Sebab setiap kali yang puji Cik Raihan mesti macam mana ada. Tak, tapi sebenarnya memang bukan mudah nak buat apa yang Cik Syahrir dan juga Cik Raihan buat ni. Memang memerlukan kesabaran, dedikasi, pengorbanan. Jadi kalau ada antara mereka generasi muda lah terutamanya kan, rasa macam terinspirasi nak buat perubahan, sebab macam yang Cik Syahrir katakan, dia perubahan tu bermula daripada kita kan. Jangan kita rasa ni bukan tanggungjawab kita kan. Sifat individualism tu tak boleh ada dalam diri kita kan. Apakah langkah pertama dan bagaimana mereka boleh lakukan perubahan? Saya rasa first kali betulkan niat. Sebab kalau you cakap pasal duit, pasal populariti, pasal pangkat, you takkan dapat daripada apa yang kita buat. Tapi betul saya cakap, betulkan niat lah, apa yang kita nak sebenarnya daripada apa yang kita cuba usahakan ni lah. Kita nak sama ada, contohnya kalau sekolah Barakah, kita nak generasi akan datang lebih baik. Kalau untuk kelab bandar kita nak bandar kita menjadi lebih baik, tempat kita tinggal, tempat kita bermain dan tempat kita bekerja menjadi tempat yang inklusif lah untuk semua orang kan. So saya rasa itulah, kena betulkan niat, and then kena carilah apa peluang yang ada kat luar tu untuk kita contribute. Sebab saya rasa kita semua ada responsibility, and then responsibility lah kepada kita punya community, kepada kita punya generasi akan datang dan sebagainya lah. Itu saya punya nasihat. Mutiara kata. Mutiara kata. Betul, niat tu memang penting lah kan. Benda apa pun memang perlukan niat yang lurus. Selain tu bagi saya, kita perlu sekadar ni lah. Kita perlu kenal diri kita lah. Apa budi dan daya yang kita ada. Maksudnya apa fikiran yang kita ada, apa tenaga yang kita ada. Gunakan kesempatan tu, apa yang kita ada sekarang ni, dengan bukannya untuk diri kita tapi lebih kolektif lah. Macam mana nak lepas daripada kita tumbuhkan satu kolektif, barulah kita boleh mengadakan perubahan yang lebih berpanjangan lah. Sebab perubahan tak akan berlaku dengan perseorangan. Betul. Perubahan memerlukan langkah yang pertama. Okey, kepada mereka-mereka yang mungkin masih lagi tak jelas tentang apa yang Sekolah Barakah ingin lakukan dan ingin kecapi, kata-kata kepada mereka secara ringkas lah, dan mungkin juga kata-kata kepada mereka yang dah pun memberi sokongan selama ini. Sumbangan anda dihargai. Sangat dihargai. Tapi bagi saya, perkara ini adalah perkara yang panjang lah. Sesuatu proses yang panjang. Macam kita mula kat jalan, sekarang kita ada ruang. Dan macam mana kita nak adakan perubahan sosial yang lebih besar lah. Bukannya terhenti di antara kita dan kita sahaja. Cik Syahrir? Betul lah, saya just nak echo balik apa Raihan cakap. Perjalanan tu sangat panjang lagi. Dan kita perlukan sokongan daripada semua pihak lah. Kalau kita bergerak sendiri pun sangat sukar, dan kita perlukan sokongan dari pihak. Tapi apa yang saya nampak jangka panjang, apa yang kami impikan adalah kami boleh jadi suara kepada komuniti. Suara kepada komuniti yang didengari. Macam mana suara kami boleh mengubah polisi untuk maybe education ataupun bandar dan sebagainya. Memang itu sebenarnya wawasan dia. Wam sam. Okey, kalau semua nak tahu tentang Sekolah Barakah ni, kita nak pergi cari kat mana? Information. Boleh ke melayari kita punya
Sawang bandorkita.com dan juga boleh meluncur kepada kita punya social media bandorkita.jb dan juga Sekolah Baroka. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Raihan dan juga Encik Syahril. Bukan sekadar kisah inspirasi tetapi apa sahaja usaha yang anda berdua telah lakukan sejak 8 tahun ke belakang, dan semoga apa yang Sekolah Baroka impikan, visikan menjadi realiti. Dan kita sebagai mereka-mereka yang memandang dan melihat, janganlah kita berpeluk tubuh, bantulah mereka untuk merealisasikan impian mereka. Sebab macam yang Encik Syahril sendiri katakan tadi, hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Okey. Dan juga nak pesan kepada anda semua, anda boleh tonton dan juga dengar podcast ini di The Jacob Podcast dekat Spotify. Pergi like jadi letak dekat playlist. Okey. Assalamualaikum, saya Dara Syazwan. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Bye.